Dah mukelih video ni. Mabuk naik motor. Pas dia polu. Pakcik kecek Kelantan pula. Tapi tak boleh lama lah. Banyak demo je royak pakcik pisau kecek Kelantan ni. Tapi set Kelantan sungguh beci dia dengar. Bola kecek posiek. Okey, perakam ni dia niat nak bantu, nak warning. Tapi bahaya mat. Sebab apa bahaya? Sebab kemungkinan besar motor tu adalah varia Dalit. Sebelum kau khabar pakcik resis, kau kena dengar ni. Paling bahaya bila kau rapat sebelah motor tu. Hei! Hei! Mapa? Bueknya dia langgar kau. Lepas tu seluruh varia Dalit ni dia berbolit. Dia khabar kau pula yang langgar. Tanggung kau divider tu. Kalau kat mahkamah tu kan, kalau awak menjaga jarak, pasti dia tidak mati. Pasti dia tidak cacat kekal. Memang padanlah muka kau. Berhentilah jadi bodoh Melayu. Oi, toleransi bangang membabi buta. Kalau Dalit pembelit ni tak bahaya, masakan tamadun India sendiri nyahkan dia ni keluar daripada struktur kasta tu. Kita bukan cipta benda baru dan resis dan tindas mereka ni. Kita hanya perlu akur pada kebenaran tamadun India. Hasil akademik tamadun India tu, mereka mengklasifikasikan Dalit ni masuk kuil pun haram hukumnya. Berada dalam level kasta pun tak boleh. Okey, abah pakcik ni adalah pejuang 13 Mei. UMNO yang kalah menyebabkan UMNO tu jadi ori balik. Tu sebab pada mula pakcik kempen UMNO ni dia perlu kalah. Tok Mat sendiri pernah cuba bawa UMNO ni sebagai pembangkang. Dia faham benda ni. Berbalik-balik pada abah tadi. Abah ni dan kawan-kawan ni yang mana yang 13 Mei semua ada senjata api. Walaupun abah adalah UMNO 13 Mei, tapi baik Melayu ni dia ada program wajibkan TV Malaysia ada artis Cina dan India. Kita ada Susan Leicester lah, Para Macapan lah. Zaman pakcik sekolah marin, kita orang ni tak panggil cikgu India. Kita sebut nama tu. Woi, kau ingat tak cikgu India kita dulu? Tak ada, kita tak sebut lah macam tu. Kita sebut, woi, tadi aku nampak Puan Taranam. Tahu dia ingat kau dia tarik telinga orang marin. Adalah doge bega. Nampak? Generasi pakcik tak sebut pun India atau Cina. Dia doktor kita ke, dia cikgu kita ke, dia polis kita ke. Kita ada Suamban tu marin. Policing tu. Itu pakcik generasi yang dilahirkan oleh UMNO 13 Mei. Satu hari, pakcik dengan abah naik Vespa. Abah balik dari Tempek Kojo. Masuk Kojo tu dibawa lah pakcik sekali. Kek Tempek dia tu kan. Lepas tu balik lah. Masa tu lalu kek jalan SUK tu. Adalah sekolah Tamil dekat situ. Kemudian adalah perempuan. Murid perempuan India. Jalan kaki. Bayu pakcik lah. Dia mungkin di atas sikit lah. Sekitar darjah 4-5 ke macam tu lah kan. Masa tu dah lewat dah petang. So amban tahun tu dia tak hidup benar tu. Sampai malam-malam macam sekarang ni tu. Petang ni dah kurang dah. Abah pergi kat budak tu, dia cakap, adik jangan takut, pakcik ikut dari belakang. Budak tu takut lah bila orang tua tiba-tiba datang macam tu kan. Sebab budak tu dia jalan lambat, ada kalau abah potong lah dia dan berhenti jauh kat depan kan, dia tunggu kan. Budak tu pula bila dia jalan-jalan nak doket dengan abah tu, dia lintas jalan. Sebab dia nak jauh dengan abah lah, dia takut kan. Abah okey lah kan, tunggu budak tu jalan jauh, lepas tu abah pun start motor, peng, potong dia balik. Macam tu lah dia. Sampailah kat kawasan Pasar Somban, barulah abah belah. Cik nak tanya abah, kenapa tak tumpangan dia kan? Tapi cik masa tu fikir mungkin sebab anak orang, perempuan pula tu, tak ada helmet lagi. Tapi masa tu pakcik pun tak pakai helmet, abah lah pakai kan. Yalah masa tu zaman tu, duduk kat depan Vespa tu kan. Tapi pakcik tanya, kenapa kita ikut dia jauh-jauh abah? Abah jawab panjang lah kan, apa tak abah bebel. Tapi pakcik ringkaskan lah. Pertama, elak fitnah ni hukumnya wajib. Kedua, walau buat jahat ni sekali pun kau jangan, tapi kok kau buat baik, kono berpada-pada. Ketiga, nak lopehan anjing tokopit ni jangan sampai kita pula kono unggih kat dia balik. Kompet memang popular lah, generasi kita memang diajar lah. Jumpa ular, pukul koling tu dulu. Masa tu pakcik tak setuju lah, sebab pakcik kan membesar zaman eliket. Sekarang pakcik faham lah. Abah botu, nenek moyang kita botu, tamadun India tu sendiri yang botu. Agama Dalit musuh negara. Jadi kalau kau nak tahu apakah penjelasannya, kau klik link dekat bio TT ataupun dekat profile FB ni ya.